Lupa anakku ibu. Macam. Hello. Assalamualaikum ibu. Ibu tengah buat apa? Oh, adik tengah buat kerja ni. Tapi besok adik balik. Nak balik? Okey. Nak makan apa? Adik nak laksa Sarawak boleh? Laksa Sarawak? Okey, nanti ibu beli bahan. Okey ibu. Besok adik balik tau? Yelah. Okey. Adik nak simpan apa? Semua ni. Kat meja kerja adik ni apa semua. Bye ibu. Assalamualaikum. Ibu. Ada dapat tawaran. Baik dapat tawaran. Oh, bestnya. Padik boleh dah sama belajar. Alhamdulillah. Bagus je kita situ. Kat Semarang ni best. Dia dapat makanan free. Lepas tu dapat penginapan free lagi. Banyaklah allowance datuk dapat. Tapi adik dapat ni kos ni best. Polimer automatik. Banyaklah kat sana. Sampai adik dapat yang ni. Nak balik lagi dulu ni. Okay bu. Kau bagus sihat. Okey, saya nak tanya berapa orang yang datang ke LP ni naik kenderaan? Okey, ramai. Okey, sebenarnya 2 minggu akan datang ni kita akan cuti Hari Raya. Saya tak tahu macam mana hubungan kamu dengan mak ayah, tapi saya minta kerjasama. Sebelum ni pun ada pelajar yang kemalangan daripada otomotif. Boleh nampak macam mana kesedihan mak ayah dekat kampung. So saya harap untuk hari raya Aidilfitri ni kamu semua berhati-hati di jalan raya. Pastikan selamat balik dan selamat kembali ke LP Marang. Minta maaf dengan mak ayah. So Aidilfitri ni bukan untuk diratapi, tapi Aidilfitri adalah untuk diraikan. Sekian, terima kasih. Dua orang belakang, Cina. Datang depan. Orang bercakap, dia bercakap. Datang depan sekarang. Dengar apa yang saya cakap. Kata-kata akhir yang saya cakap. Tahu tak tahu? Kamu tahu tak tahu? Orang bercakap, kamu bercakap. Adab ni adab. Sini. Adab dulu baru ilmu. Belajar macam mana sekalipun, kalau tak ada adab tak. Kalau kamu pengajar dengan saya nak denda kamu. Kamu tulis dekat 10 muka surat. Aidilfitri bukan untuk ditangisi. Saya nak hantar sebelum pukul 3 petang hari ini. Faham? Faham tak faham? Belajar foto. Apa yang saya belajar foto. Jangan main-main dalam kelas. Ingat pesan papa. Adab dulu baru ilmu. Okey. Bagus. Jom. Cepat pergi ke sekolah. Semua pelajar-pelajar baru program berkonfidensial ke LP Marang.
ditawarkan di EdTech JTM Kampus Semarang, iaitu antaranya teknologi polimer, teknologi minyak dan gas, lukisan perpaipan, teknologi mekatronik dan teknologi automotif. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar je, Wei? Apa khabar baik? Alhamdulillah. Jumpa masuk cik siapa? Saya nak tengok orang. Sila. Siful. Saya minta maaf, Cik. Sebab saya banyak mengajar dengan Cik. Kita manusia hanya ada 3 hari saja. Yang pertama adalah semalam, di mana kita tak boleh buat apa-apa. Yang kedua adalah esok, di mana kita tak pasti kita boleh sampai ke esok. Yang kita ada hari ini dan kita betulkan yang semalam dan kita sebab bukan untuk hari esok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik tuan. Bantu lah. Kalau tu lagi sangat, terus ini bantu pokok. Apa pandai jadi putus sikit tangan takok. Ibu mesti lagi lah. Kalau besar dah ngomong, jangan mesti lagi mana. Jadi budak-budak ni tu mereka. Salam, salam. Okey.
Itulah yang bawa pelajar lagi. Sebenarnya ada semangat daripada Timarang. Terima kasih tuan. Dan ini juga ada term insurans. Itulah nama. Terima kasih tuan. Betul lah. Aidilfitri bukan untuk ditangisi. Assalamualaikum dan salam DTN di hatiku. Saya pengarah DTN Kampus Semarang ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Kami warga MB Marang mengucapkan action. Sebab saya buat jaring kecil. Action. Belajar betul. Ingat lagi kau bawa apa. Ingat saya. Ilmu dulu. Bawa atas. Gimana ni? Ya maaf macam tu. Macam baru weh. Tak ada lagi. Dah. Jangan atas. Nak dia lagi tak terata. Tak tahu. Jangan domel lagi. Masuk ke kawan ni lagi.